Mesti dapatkan. Speaker, peraturan tetap. Duduk Arau. Ya. 36, 36-6. 36-6. Yang keduanya ialah Arau duduk peraturan tetap. Arau. shut up you. Yang berhormat Arau, Yang Berhormat Hulu Langat tangkitkan peraturan mesyuarat. Seorang ahli tidak boleh mengeluarkan sakaan jahat ke atas sesiapa ahli lain. Dia sebut kandang. Dia tuju hulu langat. Kandang ni untuk binatang. Kandang ni untuk babi. Sebab itu di air kuning tak ada isu terpaksa minta tolong dengan babi. Babi pun dah tak nak tolong dah Perikatan Nasional ni. Masalahnya. Orang cari pengundi, bukan cari babi, bukan cari tai. Ini jadi masalah. Jadi ahli parlimen lama, tua bangka, tapi akhlak tak ada. Adab tak ada. Samakan orang dengan binatang. Ni, saya nak minta dia tarik balik. Speaker, saya nak minta dia tarik balik. Ni, tak ada adab. Kurang ajar. Yang Berhormat Hulu Langat. Kurang ajar. Bodoh. Bodoh. Yang Berhormat. Saya nak kena sambung. Boleh tak? Boleh sambung. Okey. Sekejap lagi kamu tunggu dekat itu. Yang Berhormat. Bukan. Ni orang yang macam ni macam mana boleh kita layan? Parlimen ni patutnya berjalan dengan aman dan damai. Ada orang macam ni. Patutnya kita nak... Tidak. Dia mengeluarkan perkataan kandang tadi. Okey. Okey. Tak speaker, saya minta speaker. Dia tarik balik. Okey. Saya minta dia tarik balik. Saya tak sebut siapa-siapa. Saya sebut ada orang tempat kandang. Dia sebut hulu langat tadi. Kita akan cek Hansard dulu. Saya pun tak perasan.